kapet merah, kapet biru. You marah, I pergi solat kat Masjid Ar-Damansara sebab baru je tukar kapet masjid baru guys. Sebelum puasa hari tu, Tim Madrasah Kapet tukar kapet masjid di Masjid Ar-Damansara. Dengan cerita kapet masjid ni dah 8 tahun tau tak tukar kapet. Kalau korang tengok video ni, kapet dia memang berdebu, underlay pun dah merekah. Jadi, kita start dengan cabut kapet lama dan scrap underlay yang dah melekat lama dah kat lantai tu. So, memang kena buang habis lah sebelum pasang kapet dan underlay yang baru ni. Lepas tu, kita turunkan kapet-kapet dari lori. Korang tengok besar-besar bas macam tiang dia punya tebal tu, sebab dia gulung macam tu lah. Yang specialnya kapet Masjid Ar-Damansara ni, diorang custom dengan kita orang tau. Add on lagi satu dom kat tengah yang matching dengan dom diorang kat atas. Selepas 6 hari berhempas pula, cantum, tegangkan, touch up. Inilah hasil. Tengok hasil pemasangan dari Tim Madrasah Kapet. Memang kemas dengan peralatan yang lengkap. Lepas tukar kapet ni, kita orang confirm ramai yang lebih selesa untuk menunaikan solat dan beribadah dalam Masjid Ar-Damansara. Untung karya Masjid Ar-Damansara dapat solat dengan tenang dan lebih selesa. Jadi korang nak tengok Tim Madrasah Kapet pasang apa lagi? Cuba korang komen kat bawah.